Apabila kita membaca sesuatu tajuk atau kita belajar sesuatu tajuk, ada yang kita ingat, ada yang kita lupa. Kenapa kita lupa? Kenapa kita ingat? Ada banyak faktor Salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi ingatan kita ialah kefahaman Kita hanya akan ingat perkara yang kita faham sahaja. Kita akan hanya ingat perkara yang kita faham sahaja. Jadi untuk memastikan kita ingat apa yang kita baca atau apa yang kita pelajari, kita kena benar-benar faham. Benar-benar faham ni maksudnya kita kena faham 100%. Kalau kita faham 50% atau 60%, ini akan mempengaruhi ingatan kita sebanyak itulah. Kerana ingatan sangat dipengaruhi oleh kefahaman kita tentang sesuatu tajuk. Jadi pastikan anda betul-betul faham apa yang anda baca, apa yang anda pelajari supaya ingatan anda menjadi bagus Dan ingatan ni pun ada yang ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang Sebab tu kita kena pastikan maklumat-maklumat yang kita telah fahami itu disimpan dalam bentuk ingatan jangka panjang. Macam mana nak buat? Kita akan bincang dalam siri akan datang.